Assalamualaikum semua yang sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So hari ni Abang akan nak buat video sedikit lah kita sembang santai kali ni. So memang kalau saya buat video ni kita akan buat sembang santai. So untuk sembang santai kali ni saya plan untuk kita buat sembang santai ikut berepisod. So kali ni kita sembang santai dah start masuk episod pertama. Alright, sembang santai kali ni Abang akan nak buat sembang santai kali ni kita bincang pasal mengenai tentang games yang akan keluar tak lama lagi pada bulan 5 nanti, iaitu Upin Ipin Universe. Alright. So minggu lepas, tak silap saya tak ingat minggu-minggu sebelum ni, saya ada cakap kita akan ada game Upin dan Ipin. Dan saya ada pernah cakap masa dekat YouTube short tu, saya ada cakap berkaitan tentang kita akan mendapatkan bulan 5 nanti, dan tarikh tu belum tentu jawapannya. Dan memang betul apa yang Tuan Haji bagi tahu, game Upin dan Ipin akan keluar pada bulan 5 nanti. Alright, dekat platform mana? Dekat platform semua servis iaitu Nintendo Switch, PS5, PS5 je lah. So untuk PC saya belum dapat maklumat terpinci mengenai tentang Steam, dia punya Steam Games punya, sebab kita tak tahu harga games ni berapa harganya. Alright. So kita tak tahu berapa harga untuk satu game saja untuk Nintendo Switch dan juga PS5. Kalau Nintendo Switch mungkin game itu harga dia dekat US saja sebab dia belum pasaran untuk Malaysia punya. So dia akan main dekat pasaran US punya. So maybe lah kan. So tapi kalau lah game Upin dan Ipin Universe akan dimain seorang VTuber ya, iaitu Kobo. Kalau siapa yang kenal Kobo kan, saya minat Kobo. Kemungkinan dia akan main game Upin Ipin Universe dan dia akan kaji permainan tu. So saya rasa Kobo akan try games tu, Upin dan Ipin Universe dan juga Lily Vampire nya. Okay, so itu saya tak nak sentuh pasal benda tu mengenai tentang games kali ni. Alright, di mana games Upin dan Ipin ni sudah pun development, sudah siap, sudah habis 1%, cuma tinggal nak post saja. Dan teaser trailer pun Tuan Haji bagi tapi telah pun di-delete oleh Tuan Haji sendiri sebab terlupa yang video tu bukanlah trailer yang sebenar, tapi Zahvlog dah bagi tunjuk sebenar dia punya teaser trailer yang 100% Tuan Haji ambil. Dia kalau ikutkan itu adalah trailer full. Kalau ikutkan Tuan Haji nak ambil teaser, dah terambil trailer dia, so salah ambil lah tu kan. Tapi Zahvlog dah record video selebih awal, so dia dapat trailer rasmi dia. Alright, so kalau kita tengok pada gambaran tu, memang kita nampak game tu seolah game tu memfokuskan permainan. Maksudnya dia bukanlah nak cerita pasal apa-apa mission. Macam contohlah game Rock yang Malaysia buat, tak silap nama syarikat saya tak pasti, yang dibuat oleh rakyat Malaysia. Dia orang ceritakan balik, dia macam main game storyline. Alright, so jadi game tu sebenarnya dia bukanlah main storyline, dia macam main game, main mission. So korang ada tugasan apa, korang kena main apa. So dekat situ korang akan faham apakah mission-mission yang korang perlu ditugaskan bermain kali ni. Alright, so sebab itulah game itu dipanggil sebagai mission. Dia macam nak katakan game tu macam konsep GTA punya. So tapi GTA versi mood baik, mood apa orang kata, mood halal. Alright, mood baik ya. So game ni mood yang baik lah. Takut nanti kebanyakan nanti orang hack kan, dia jadi mood benda pelik pula nanti kan. Okay, so yang kedua pasal game Upin Ipin juga. Upin Ipin kalau kita tengok development juga memang guna Unreal yang paling epic lah, grafik yang tinggi. So masa saya tengok Zahvlog punya YouTube, mak idola saya tengok pada sudut dia kata memang guna Unreal. Yes, digunakan software yang paling gempak sekali. So bila kita dengar memang kita akan ada bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Tapi untuk dubbing mungkin dia bahasa Inggeris 100%. Ataupun untuk dubbing nanti mungkin bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Kalau tengok pada trailer tu dia guna dalam bahasa Inggeris, mungkin lah. Yang ketiga ialah subtitle. Mungkin kalau subtitle tu akan guna bahasa Melayu kali ni, so saya rasa dia akan gunakan bahasa Melayu, dia tak akan guna bahasa Inggeris. Dia akan kekal bahasa Melayu sebab bila kita bercakap pun akan tetap bahasa Melayu. Dan kemungkinan akan ada bahasa Inggeris dan juga bahasa Indonesia. So dia ada 3 bahasa. So ya, okay, akan ada. So saya tak sabar untuk main game. InsyaAllah saya nak bercollab dengan Cik Sipuden sebab dia ada Nintendo Switch. Saya pun ada Nintendo Switch.
Nintendo Switch lah ni. So saya akan main. So insyaAllah saya akan beli games tu. So kena tunggulah. Alright. So yes, game development Upin Ipin akan keluar bulan 5 nanti. So stay tune nanti. Poster rasmi games dia tu iaitu Upin Ipin Universe. Alright. So pasal game ni memang bukanlah Upin, ada orang kata Upin Ipin ni orang pertama hasilkan, tak. Sebenarnya semua dekat Malaysia ni banyak je games dekat sini. Kita ada Giga tak silap game dekat Malaysia development. Kita ada games buatan Malaysia, Giga Best. Lepas tu tak silap NSR punya game rock punya Malaysia yang buat. Lepas tu game apa lagi yang Malaysia terlalu banyak buat? Game hantu. Banyaklah semua game yang Malaysia buat tu yang dibuat semua tu. Dan saya katakan Malaysia ni adalah satu komponen yang besar menghasilkan game. Macam contoh game Todak punya entertainment. Tak silap sekarang ni dia tengah proses beta iaitu Master tak silap namanya. Yang dia macam konsepnya Mobile Legend tapi konsepnya berlainan, berkonsepkan The Legend Mobile. Tapi saya dah try main, tapi memang best, cantik dengan quality grafik, dengan punya sound audio, memang cantik gila lah Todak buat tu. Sebab saya ada pernah pergi studio Todak Academy, Todak Studio. Korang boleh tengok vlog kita orang dekat YouTube Hyper Production. Saya bagi dekat atas link tu. Alright. So bukan saja Upin Ipin yang pertama, tapi malah juga semua permainan video game semuanya Malaysia pernah buat. Alright. Contoh Ejen Ali menang anugerah 5 kali iaitu game Emergency. Lepas tu iaitu Mochun menang 3 kali berturut-turut tanpa kalah. Lepas tu banyaklah, yang paling banyak anugerah iaitu Ejen Ali dan juga Mochun lah. Dia dapat Mochun 3 anugerah. Ejen Ali mendapat 5 anugerah. Ejen Ali yang orang pertama mendapat dia punya anugerah paling tinggi. Adakah Upin Ipin Universe akan mendapat anugerah yang paling banyak? Kita doakan je lah. Sebab saya harap Upin Ipin ni menang anugerah lah. Sebab game kot, development kot kan. Kita tak sabar benda tu. Alright. So itu je jawapan yang mengenai tentang game development untuk Upin dan Ipin Universe kali ni. So saya tak sabar untuk poster rasmi sebenar bulan 5 nanti. So tunggu je lah. Kalau dia tulis coming soon. So sabar je lah ya. So dekat mana platform yang dikeluarkan iaitu Nintendo Switch dan juga PS5, itu PlayStation Plus. Korang saja boleh pergi saja platform tu. Alright. So okay, sebelum saya nak end video kali ni, saya nak beritahu korang ya, Haikal Channel akan buat giveaway contents kali ini. Saya dah lama tak buat giveaway kali ni Selepas sekian lama saya dekat Bukit Buntu, saya tak buat giveaway. Saya ada pernah buat giveaway 2 hari lepas. Saya ada buat giveaway iaitu dapat toys Bobo Boy saya buat. Lepas tu saya buat giveaway itu card Monster. Lagi satu saya buat giveaway iaitu apa lagi buku Ejen Ali yang saya buat giveaway. So 3 kali buat giveaway menggunakan duit hasil, bukan guna duit YouTube. Alright. So hadiah apakah yang saya nak bagi korang pemenang giveaway untuk orang pertama menang? Yes, inilah dia Ejen Ali Mata Vlogs kali ni. So macam mana nak join kontes kali ni? Senang saja, korang boleh tengok video ni sampai habis. Belum 9 minit, mungkin video ni agak panjang. Alright. So macam mana nak join kontes kali ni? Alright. Saya ada hantar poster dekat YouTube and Telegram, iaitu TikTok dan macam-macam media platform. Instagram je belum. So nantikan. So macam mana nak join kontes kali ni? Caranya senang saja untuk join kontes kali ni. Adalah senang, sangat senang. Simple je. Yang pertama adalah korang kena subscribe Haikal Channel tu dan like video yang sekarang ni ataupun mana-mana video. Yang kedua ialah follow TikTok CEO Haikal. Yang ketiga adalah isi borang yang disediakan link di bawah. Alright. Borang ni wajib digunakan sebab kita nak tahu alamat ke mana kita nak hantar rumah ni pemenang. Yang keempat adalah dekat borang tu korang perlu komen kenapa anda suka video Haikal Channel tu dan kenapa nak menang giveaway kali ni. Wow, bunyi tu. So kalau korang nak dapat giveaway, nak join kontes ni, korang boleh join kontes ni. Sebab memang abang dah beli random saja. So korang akan dapat yang ni. So rezeki korang lah untuk menang join kontes kali ni.
Kalau korang nak join kontes, boleh tekan link di bawah untuk korang join kontes. So, nanti bila nak diumumkan, selepas tamat penyertaan 20 hari bulan 3, sekiranya ada beritahu iaitu dilanjutkan, kita akan dilanjutkan. So, sekarang ni kita akan tamat penyertaan pada 20 hari bulan 3, 2025. So, siapa cepat yang join dapat ni, korang akan bertuah mendapat Mata Blocks Agent Ali kali ni. Tak ada yang kad-kad Agent Ali, tak ada ya. Ni beli dekat syarikat yang original punya tempat. Alright. So, itu saja video kali ni. Kalau korang nak join giveaway Haikal Channel 2, korang join Haikal Channel 2 kali ni. Alright. So, itu saja. Jumpa lagi dalam Haikal Channel 2. Peace you. Assalamualaikum. Goodbye semua.